98 gram. Okey, faham Ada soalan setakat ni? Siapa-siapa yang ada matlamat, dia ramai orang, dia tak tahu matlamat nak simpan emas tu berapa banyak. Nak tutup hutang. Sekarang ni jangan cerita sekarang jangan buat simpan emas tu untuk perhiasan, simpan emas untuk apa? Untuk suka-suka, simpan emas untuk ikut-ikut orang, jangan. Kita simpan emas ada matlamat. Okay, hari ni abang nak ajar macam mana abang boleh yakinkan hamba Allah ni beli-beli banyak-banyak ni. Okey, so sekarang ni muamalat. Ni muamalat. Okey, hamba Allah ni dia ada hutang kereta 40,000. Nampak 40,000. Okey, masa tu abang cerita kat dia, abang tak tahu pun dia ada duit. Abang tak tahu pun dia ada duit. Abang tak tahu. Abang tahu, abang cerita je. Okey, dia kata macam mana dapat duit? So sekarang ni hutang kereta. Setiap bulan bayar berapa? Dia kata setiap bulan bayar 600. Okey. Setiap bulan bayar 600. Lepas tu abang buka website muamalat. Okey, kat sini dia ada bagi tahu 511. Kita ambil 511 lah. 511.05. Okey, ini namanya nilai marhun. Nilai marhun. Nilai yang bukan kata kita gadai, kita dapat 511 tu. So maknanya 511.05 kali dengan 0.8. Mana dapat 408. Kita ambil 409 lah. Okey, maksud dia, bila kita bawa 1 gram ni ke arah Anu akan bagi pinjaman 80%. Pinjaman. Terus sekarang ni dia ada hutang 40,000. Sama macam hutang Kaulin. So dia ada pinjaman 80%. Maknanya 500. So sekarang ni bila kita dapat masuk arah Anu, dia bagi 80%, kita akan dapat 409 1 gram. Maknanya bila kita masuk arah Anu, 1 gram ni arah Anu akan bagi pinjaman yang bercagarkan emas 1 gram 409. So hamba Allah ni dia ada hutang 40,000. So maksud dia 40,000 kita bagikan dengan 409. Ni gram Untuk dapatkan apa? Dapatkan berapa keping, berapa gram gold bar. Berapa gram emas 999 untuk kita masuk dapat duit dapat 40,000 ni. Okey, so sekarang ni 40,000 bagi dengan 409. So dia memerlukan lebih kurang dalam 98 keping. 98 keping. 98 gram. Okey, faham Ada soalan setakat ni?